anda perasan kan, setiap tahun pasti ada satu pasangan artis yang kita semua gelar sebagai couple goals. Mereka ni nampak macam bukti yang cinta sejati itu wujud, walaupun dalam dunia hiburan yang penuh dengan drama. Tapi pernah tak anda terfikir, kenapa hubungan yang nampak sempurna sangat ni selalunya berakhir dengan kejutan besar? Tapi soalan yang lagi penting sebenarnya, kenapa kita pula yang rasa dikhianati? Kenapa kita yang rasa sakit hati? Adakah mereka yang menipu kita selama ni? Ataupun sebenarnya, kita yang menipu diri kita sendiri? Jom kita siasat. Semuanya bermula dengan apa yang kita nampak kat media sosial kan? Gambar-gambar romantik, video-video yang manis, caption yang cair hati kita baca. Setiap kali mereka muncul di khalayak ramai, setiap interaksi nampak begitu mudah dan setiap senyuman tu nampak betul-betul ikhlas. Dan kita percaya, kita telan bulat-bulat. Kita jadikan kisah cinta mereka ni sebagai simbol harapan. Macam bukti yang happy ending tu bukan dalam cerita dongeng je. Tanpa sedar, kita dah laburkan emosi kita dalam hubungan mereka. Sehinggalah pada satu hari, tanpa sebarang amaran, boom, keluar berita mengejutkan. Berpisah, bercerai. Semua konflik yang selama ni tersembunyi tiba-tiba meletup depan mata kita semua. Dan reaksi kita selalunya sama je. Tak sangkanya. Atau nampak bahagia je selama ni. Dan soalan paling popular, jadi semua tu palsu ke? Okey, jom kita kupas lapisan pertama. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tirai kesempurnaan yang mereka tunjukkan tu? Benda pertama yang kita semua kena faham, imej sempurna yang kita nampak tu, ia bukan terjadi secara kebetulan. Tak, ia dibina, dirancang dan dijaga dengan sangat teliti. Setiap pasangan ni ada strategi mereka sendiri tau. Cuba fikirkan tentang Fazura dan Fatah Amin, imej harmoni, romantik yang sangat dijaga. Atau Nilofa dan Puris dengan naratif yang sangat terkawal dan peribadi. Malah pasangan macam Awal Asy'ari dan Shah Ali Yahya, mereka membina konsistensi jenama sebagai keluarga bahagia untuk jangka masa yang sangat lama. Ini bukan sekadar kongsi gambar, ini adalah strategi pengurusan imej. Dan inilah poin yang paling penting sekali. Media sosial tu bukan diari. Ia adalah highlight reel. Macam sedutan momen-momen terbaik je. Kita jarang atau mungkin tak pernah nampak hari-hari yang tegang, perbualan yang tak sehaluan atau gaduh-gaduh manja yang sebenarnya normal dalam mana-mana hubungan. Apa yang kita dapat tengok hanyalah 5% yang paling indah. Ada satu petikan ni yang saya rasa memang kena sangat. Kita sebenarnya tak tonton keseluruhan filem hubungan mereka. Kita cuma tengok trailer filem yang dah disunting dengan cantik. Masalahnya ialah, bila kita asyik tengok trailer yang gempak berulang kali, kita pun mula percaya yang keseluruhan filem tu mesti lagi hebat kan? Jadi apa yang berlaku bila trailer yang sempurna ni tiba-tiba terhenti? Jom kita lihat saat di mana realiti sebenar mula terbongkar. Inilah masanya kejutan tu berlaku. Di satu pihak, kita ada imej harmoni, kestabilan dan kesempurnaan yang kita dah tengok bertahun-tahun lamanya. Macam kisah keluarga bahagia Puteri Sarah dan Syamsul Yusof satu ketika dulu. Tiba-tiba, di pihak yang lain, realiti yang terbongkar penuh dengan konflik, keretakan dan kekecewaan. Otak kita jadi keliru nak proses dua cerita yang sangat berbeza ni. Dalam sesetengah kes pula, macam yang kita pernah nampak dengan Bella Astilah dan Alif Aziz, dia ada satu kitaran yang sangat menarik. Isu timbul, lepas tu mereka berbaik semula depan khalayak ramai, kita pun rasa lega, harapan kita kembali. Dan kemudian kitaran tu berulang lagi. Kitaran inilah yang sebenarnya buatkan kita sebagai penonton terus melabur emosi. Nampak tak? Inilah kuncinya. Kita ni bukan lagi sekadar penonton. Kita dah jadi pelabur emosi. Bila mereka nampak bahagia, kita tumpang gembira dan jadikan mereka simbol harapan kita. Jadi bila hubungan mereka retak, ia bukan lagi sekadar berita gosip. Ia rasa macam pelaburan kita tu rugi, simbol harapan kita tu dah runtuh. Ini membawa kita kepada soalan yang paling dalam. Kenapa kita begitu peduli? Kenapa kita ambil kisah sangat? Jawapannya mungkin tiada kena-mengena dengan mereka pun. Sebaliknya, ia lebih kepada diri kita sendiri. Cuba tanya diri sendiri, kenapa kita perlukan mereka untuk jadi sempurna? Mungkin sebab dalam dunia kita yang penuh dengan tekanan dan berita negatif ni, kita perlukan sesuatu yang indah untuk kita percaya. Kita nak sangat percaya yang cinta sejati itu wujud dan boleh bertahan sampai bila-bila.
Dalam psikologi, ada satu istilah untuk ini. Unjuran romantik. Bunyi macam canggih kan? Tapi maksudnya simple je. Secara tak sedar, kita ambil semua harapan dan impian kita sendiri tentang cinta yang sempurna dan kita unjurkan atau letakkan harapan tu ke atas pasangan selebriti ni. Mereka jadi macam kanvas hidup untuk fantasi kita sendiri tentang rupa bahagia selamanya. Dan kat sinilah plot twist yang sebenar-benarnya. Mungkin kita tak marah pun sebab mereka tak sempurna. Sebaliknya, kita kecewa sebab kita terlalu memerlukan mereka untuk kekal sempurna. Perpisahan mereka tu macam memecahkan gelembung fantasi yang kita cipta untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita bukan sedang mempertahankan hubungan mereka. Kita sebenarnya sedang mempertahankan harapan kita sendiri. Okey, so dah tahu semua ni, macam mana kita boleh ubah cara pandang kita supaya lebih sihat dan lebih matang? Jadi, ada 3 perkara penting yang kita boleh ingat. Pertama, sentiasa bezakan antara persembahan dan realiti. Apa yang kita nampak tu adalah version yang dah ditapis. Kedua, ingat yang mereka pun manusia biasa, macam kita. Cuma hidup mereka diperbesarkan oleh jutaan mata yang memandang. Dan ketiga, kita kena terima yang setiap kisah cinta ada perjalanannya sendiri dan tak semua berakhir dengan happy ending. Dan itu tak mengapa. Mungkin selepas ini, bila kita tengok pasangan selebriti yang nampak terlalu sempurna, kita boleh ingat kata-kata ni. Apa yang kita nampak hanyalah bab yang mereka pilih untuk kongsikan, bukan keseluruhan buku cerita mereka. Jadi, kalau perkongsian kali ini beri anda satu perspektif baru tentang couple goals, apa kata kongsikannya dengan kawan-kawan? Tekan butang suka dan jangan lupa langgan untuk lebih banyak kupasan mendalam macam ni. Jumpa lagi!